property agent. Oh. Okay, yang kedua ketiga tu apa dia? Aku dah lupa dah, sebab aku memang dapat yang satu tu dah aku ambil yang tu je. Bawah-bawah tu aku dah lupa lah. Apa benda lah dia bagi tahu kan. And then bila dah dapat property agent tu, aku terus fikir lah, aku terus ingat balik. Siapa property agent kan? Lintas dalam fikiran aku selalu lalu FYP ku, Facebook, IG, Syauqi Atta. Oh, okay. Macam mana aku boleh lalu kat feed Hang? Adakah Hang cari rumah ke apa ke? Tak, selalu waktu tu kan Hang selalu FYP kat TikTok semua. Aku selalu tengok kat video Hang. Ya, Hang tengok video aku mesti. Biasa orang tengok video aku ni, pertama mungkin dia nak beli rumah ataupun aku tak ada nak beli rumah pun lah. Cumanya bila benda tu FYP, aku suka tengok orang review semua. Oh, macam tu lah. So, aku terus DM lah. Waktu tu aku DM kan. Aku DM je aku. DM ke masa tak ingat. Aku cakap aku nak join property agent ni macam mana. Tu Hang tu ajak jumpa waktu malam tu juga ajak jumpa. Di Camur lah. Tak di Camur tu Gajah. Lepas Petang Remeh tu aku drive malam tu juga aku pergi Camur tu Gajah. Malam tu dah datang dengan adik perempuan dengan bakal bini waktu tu kan, betul kan? Betul. Betul lah.